Okey, baik. Saya setuju Capik masuk permanent. Satu sebab yang paling kuat dan paling nyata, mungkin kita boleh nampak dengan mata kasar, dia sangat perform semua konten Kursi Panas 2026. Itu satu fakta yang kita kena terima. Kedua, dia ada aura dia tersendiri. Okey. Tapi ya, tidak disangkal yang dia kurang di bahagian crowd. Tapi kita still mau ada talent permanent yang berkualiti, faham tak? Dan Syafiq ada kualiti itu. So, yeah, that's why saya cakap dia layak untuk permanent. Saya bangkang. Yes. Bangkang ni. Kualiti tak kualiti. Di sini saya tidak bersetuju tentang berkualiti apa semua yang kau cakap sebentar tadi. Yang disebabkan oleh saya ndak mau perempuan-perempuan di AI team ni semakin gatal. Seperti mana yang kita nampak, perempuan-perempuan di AI team ni bila ada Capik di dalam, jadi bila dia masuk permanent, takut nanti kalau dia masuk permanent ni habis dicakar-cakar badan si Capik. Saya kesian dengan Capik tu. Saya tak nampak hal ini sebagai isu. Sebab apa? Seperti sedia maklum, lelaki-lelaki AI memang lelaki yang gatal. Jadi apa salahnya kita sekufukan perempuan pun gatal? Apa masalah? Saya tak nampak masalah di Tak sini. boleh, nanti jatuh maruah perempuan bila gatal. Lagi satu saya ada ujahan. Okay, right. Saya tidak bersetuju Syafiq tu masuk. Sebab Syafiq tu macam kita tahu, dia salah satu yang kuat main gym. Jadi bila dia minum protein, dia akan mengantuk. Betul. Hal itu menyebabkan dia malas untuk datang kerja. Saya bangkang. Saya tidak setuju dengan hujahan Fael. Siapa cakap minum protein lagi menambahkan ngantuk? Orang yang main gym perlukan protein untuk energi. Dan seperti kita tahu, kita perlukan Syafiq berada di permanent. Sebab seperti kita tahu, Abel sekarang tengah main gym. Dia dah tak ada member-member pergi gym. Merayu-rayu. Kalau kita nak bincang pasal gym, kenapa aku tak setuju? Sebab dia dah overshadow leader kita. Badan dia dah melebihi leader kita. Kalau badan dia lagi cantik daripada leader kita, siapa nak jadi leader? Macam mana orang nak percaya leader kalau badan lagi sebu daripada Capik? Kita tak percayakan benda tu. Saya percaya Abel lagi sadar daripada Capik. Bapak manipulatifnya. Seperti yang Mira cakap, kalau tak ada kawan gym, macam mana Abang nak pergi ke gym? Tengok Harry. Sehari, separuh hari pun dah tak lari nak teman. Ijen lah, Ijen. Baru je sebelum injek. Siapa kata Abel tidak partner pergi gym? Ndak buka TikTok Alif Irfan lah ni. Aku banyak alasan dah semalam. Personal. Tapi still ada partner pergi gym apa semua. Di sini kita bincangkan isu Capik, bukan kawan Abe pergi gym. Betul. Okey. Lagi satu, kenapa saya tidak bersetuju? Bukan sebab perempuan juga semata-mata, tapi disebabkan oleh dia punya personality sendiri. Serius eh? Serius eh? Saya tidak setuju. Belum.